Alhamdulillah guys, kereta sampai lagi. FF5 hitam tu smart betul lah. Ada orang booking lah sebenarnya. Oh, awal FF5. Okay guys, kalau kau nak tahu, kereta yang sampai kat Buruh Padu ni semua under physical asal lagi. Kereta yang tak buat apa-apa lagi. Kereta yang pada Jepun ni, kalau kau tengok kat belakang ni, tak touch up, tak buat apa lagi, tak usik apa lagi, tak servis apa lagi. Asal tujuan dia kita nak bagi customer kita tengok original physical. Kau jangan tengok kereta tu cantik bagai apa semua, bila kau dah pakai, jam tu baru kau tahu masalah kereta tu. Macam kita dah jual baru kita buat. Sebab apa, dekat Jepun, dekat UK, semua kereta ni ada owner guys. Make sure lah kalau kau jumpa kereta tu janji bulan dah bintang kan, macam cantik sangat apa semua kan, jangan percayalah, jangan percaya. Okay, padu tak padu guys, macam biasa. Nak cari kereta recon, nak cari motor, Harley Davidson ke whatever, sport bike pun boleh Roger Buruh Padu. Padu tak padu guys, apa-apa Roger. Assalamualaikum.